Okey, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita ke jalan-jalan dunia. So, hari ni kita nak pergi ke Batam. Kita orang first timer jugalah. Nak explore orang. Daripada rumah sampai ke Jaya Tulang Ferry Terminal macam tu lah. Kenapa kau tahu? Kenapa? Aduh, tak support betul. Oh, sopan ketawa. Hijau. Okey. Jadi kita sambung lah. Tak ada dialog lah. Dialog nak sambung ada orang ketawa pula. Okey. Okey, kita hampir sampai. Ish, asal ada pasir besar. Malam-malam datang sini tak nampak. Okey, jom. Tu adalah Berjawa Waterfront. Gitu. So, diorang kata kalau nak parking kat sini untuk 2 ke 3 hari, belok kiri. Saya tengok kat TikTok lah. So kita follow je lah. Berapa? Sekarang jam menunjukkan pukul 10. Kat pukul 10 lah, 9.55 ni. Kita punya ferry dalam 11 suku. Okay, jom kita parking dulu. Okay, sekarang ni kita dah parking kat sini. Okay, parking kat level 4A. Dah. Sana 4D. So daripada tingkat bawah sampai atas, mostly kat bawah banyak penuh lah. Dekat sini kosong nampak. Belah sana kosong. So jom kita menuju ke lift. Kat sini ni pun kita pun tak tahu sangat ni first time. Okay, jom. Okay, sekarang kita baru masuk dalam lift. So macam mana kita tahu, untuk ferry level 2. Okay, jom kita cari tempat ferry. Okay, sekarang kita kat Cita Ferry Indomas untuk check-in. Nak kena bagi pasport. Walaupun dah beli online, kita kena boarding juga. Macam check-in lah, macam flight. So ni kita standbykan bag kat sana. Ni tak ada lah banyak sangat sebab hari ni hari Jumaat pagi. Sekarang jam menunjukkan pukul 10 minit 22 hari bulan 5 2026. Okay, jom kita check in dulu. So siapa yang beli tiket dekat Redbus, so korang dah check in dekat sini Indomax ni, kena bayar tax dalam RM70. So tiket pergi balik untuk 2 orang, pergi balik 320, tambah lagi RM70 dalam 390 lah untuk tax dia orang. Okay, jom, dah settle lah. So kita gerak, jom. So kita makan dulu. So, sekarang ni dalam 10.30, 10.45 nanti baru kita masuk tempat boarding. Okay. So yang boleh makan dulu. Ni kita pergi kat kedai Seleri Iskandar. Betul-betul sebelum tempat boarding. Okay, jom makan dulu, jom. Tadi siapa yang beratur tak ada tiket ni, make sure kena pergi dekat dia punya office untuk dapatkan tiket ni. Wak Imah, korang beli dekat online pun kena pergi untuk check in, dapatkan tiket ni. Kalau tak pergi immigration, dia tak akan lepaskan. So kena ada benda ni baru lepas. So kita dah nak sampai depan ni, sebelum masuk ferry ni. So tunggu lagi. Tadi kita beratur ramai-ramai kat depan nak rakam sebab tak boleh pakai kamera kan. Sini boleh. Okay, sekejap lagi kita masuk ferry. Jom. So kita kena angkat agak ekstrim juga. Sado berapa tinggi dia punya. Okay ni lahan ni Singapore Oh, si baik. Sini dah landai sikit. So ni kita nak, mana ferinya? Oh ni. Ni tempat menurun. Oh. Okey, kita dah. Ui. Mabuk laut. Let's go. Ini bawah lah. Okey. Depan boleh ah? Boleh. Atas. Atas saja. Atas.
Belakang yang belakang. Ah. Sinilah yang. Okey. Nak keluar jap. Dah agak dah. Oh, inilah dia. Oh, ni kita tak gerak lagi So boleh tengok lah. Jangan pegang tu. Panas tu. Ni pegang Tengok. Tak bergerak lagi boleh. dia masih nak belayar dia tak boleh. Yalah. Nak jalan nanti boleh balik. Maksimum 15 orang. Jom. Masuk dulu. Okay, kita dah gerak. Oh, atas ni lagi best lah. Pistas luxury ni lagi banyak. Boleh duduk belakang lah. Jom duduk belakang. Okay, tu adalah Feri Berjaya Waterfront. So, ke Singapura. So, ni semua dia orang kat dalam. Tak ramai pun, tak penuh pun. Orang punya tempat duduk kat situ. Okay, ni adalah dia punya toilet. Agak kecil kecil. Jadi kita keluar jap. Ini dia punya pintu. Dan belah ada Pasir Gudang. Dari sini Singapura. So ni kira international sea lah. Ni mungkin Johor Port. Jom kita pergi ke atas ni belah bawah tau. Tadi kita duduk belah atas. Belah depan. Ni beg kita mana? Beg kita sini. Kecil belah sini kot. Belah depan. Tu ni kapten punya. Ni belah depan. Kita duduk belah belakang. Ni tempat duduk kita. Okay, kita dah sampai ke Batam. Tu dia punya. Tak nampak lah belah depan. Ni kapal-kapal yang lain parking lah. Dia turunkan saung. Ni tempatnya. Nanti kita turun sini. Baik. Tu dia. Nak letak tali. Kita akan naik kejap lagi. Jom. So semua orang beratur kita standby dulu kat sini. Sementara orang turunkan barang. Ni ramai ni tengah beratur nak turun. Sampai ke bawah kita tingkat 2. So masing-masing ambil beg. So kena cari beg masing-masing jangan tertukar. Kita punya senang je nak cari. Nampak tak warna kuning tu? Tu kuning. Lepas tu ada warna biru. Warna biru susah sikit lah. Warna awam. Ada warna biru kat tengah tu. Puan dah start keluar dah. Kita ada orang last. Okay, kita dah sampai. Jadi kita naik tadi. Welcome to Batam. Kami gambar dulu jom. So
So kita dah sampai. Inilah Batam Center punya dalam. Ada 2 tingkat je. 3 tingkat. Satu, dua, tiga. So je kita tengok kat luar. Kita tunggu kat sini kejap sementara tunggu kereta sewa. Okay. Ini kebanyakan sini apa ni? MPV. Ertiga. Kan Proton ke Ertiga? So kita tunggu je lah. Pada mesti DIY. Matahari berdepan dengan Batam Center. Okay, jom kita tunggu dulu. Nanti kita dapat kereta, kita update semula. Okay, kita sewa kereta dengan Apsa. Okay, terima kasih. Saya ambil gambar kereta. Boleh. Ambil gambar saya ke ambil gambar kereta? Abang juga nanti. Ni. Okay. Dekat Malaysia Ativa, kat sini Toyota. Dia lain rupanya. 1904 BP. Dia cakap tadi basuh lambat sikit tapi tak apalah. Kita sewa pun sampai malam ni je. So dia nak inspection dulu kereta. So kita bagi dia ruang. So ni Batam Centernya. So kita sedang melihat proses sewa kereta. Okay, so kita dah dapat kereta. Tapi malangnya minyak memang dia tak berkelip. Dia kosong terus atas sikit. Kosong terus. Menyala kosong terus. So kita nak pergi isi minyak dulu. Tengok berapa kita boleh isi. Kita isi dalam 100,000. Kita beli kereta lagi satu. Kalau ringgit 100,000 kat sini bersamaan dengan RM22 40 sen macam tu. So kita isi lah dulu Petronas sebab sini tak ada subsidi. So kita tengok dulu banyak mana boleh dapat. Okay, jom. Okay, macam kita tengok lori sebelah sana sebab diesel. Panjang lori sampai belakang. Sakit kepala tu. Okay, ni belah Jangan tunjuk lori. lori belah belakang. Ada Dah. yang tak boleh motong. Petrol belah sini. So apa tu, motor belah sana. Sini pun boleh tadi. Sini pun boleh. Wish, jarum BBM subsidi. Tak tahu subsidi ni macam mana. Apa beza sana dengan sini? Yang sini jalur khusus. Maksudnya Yang khusus keretanya kita nak isi 100,000 je. Kita tengok pergi macam mana. Dia bagi berkelip. Dia ingat apa? Kita jalan dekat kaki. ke? Kita jalan dekat ke? Kita nak jalan pergi Australia tau. Memang pacak ke langit. Okay, jumpa. So kita baru keluar kereta. Destinasi pertama kita adalah apa? Dapur Nina. Okay. Yang ni nak sangat ni. Meleleh-leleh Helio. So kita parking situ. Ni pun ada juga kedai-kedai lain. Sini boleh parking. Uish, exotic. Mana yang? Dia punya tempat makan. Situ ayam. Tempat dia. Kayu tebal bai. Jom kita makan dulu. So makanan sudah sampai. Kita order satu nasi. Kongsilah. Kita nak makan lauk ke. So ini bukan beer ini teh obeng. Ini air masak saja. Kita makan ayam bakar, ikan tala, ikan bawal emas. Okay, kedai ni nak tutup lah. Kedai ni dah sapu-sapu lah. Okay, jom kita makan dulu. Okay, sekarang kita baru habis keluar daripada Beti DIY. Kita beli monopod kecil. Sebab kita nak pergi masjid apa? Masjid apa ya? Masjid Tanjak. Kita tak ada monopod. Nak ambil gambar kita. Itu masalahnya. Mall ni besar tau.
Memang besar. Tapi banyak kedai tak ada. Apa nama dia? Botania Mall 2. Jom kita pergi, kita tengok. Selalu orang ambil gambar kat situ. So kita pun nak ambil gambar lah ikut trend. Tapi dia jauh sikit tau dengan kita punya hotel. Dia dekat area airport. Okay, kita dah sampai di Masjid Tanjak. Lagipun ruang semayang ni memang open. Baru tahu ruang semayang ni open. Ini kawasan luar dia lah. Kita nak ambil gambar kat depan. Ish, macam mana buka dia ni? Picit dia. Oh, quite nice. Tak pernah nampak. Jom kita pergi ke depan. Dilarang memijak rumput. Cantik lah. Besar. Tengok sikit dalam dia macam mana. Oh, macam gini ruang terbuka. Perempuan main kat luar je. Jom kita pergi ambil gambar dulu. Okey, depan Masjid Tanjak ni dia ada apa ni, Hang Nadim Airport. So dia punya mercu tanda elang lah. So kita dekat depan masjid. Apa nama panjang dia? Sebelah sana nama dia. Kan? Ngapain ni? Mana nama dia? Tak adalah. Oh ni, Masjid Tawirun Najah. Kita try ambil satu shot kat sini sebab nampak dia tepi. Okay, sekejap. Okay, kita dah sampai dekat Hotel Nagoya Mansion. So kita parking kat situ Kita terrace. Jom kita nak check in dulu. Dekat bawah ni mall dia. Dekat bawah kan? Rasa macam dekat bawah ni mall dia. Tapi dekat area Batam ni dah dekat-dekat lah. Mall besar semua kat sini. Okay, jom. Okay, kita dah sampai Nagoya Mansion Hotel. Cantik hotel dia. Nampak mewah gitu. Ni receptionist dia. So inilah kawasan dia. Cantik kan? Okey, selamat datang. Masuk. Ini toilet dia. Tengok dulu toilet dia. Kita tutup pintu dulu. Ini dia punya almari. Ada slipper dalam. Kita pakai terus slipper. Kena. Tak boleh merokok. Ada dryer satu. Okay, dryer dah memang ada. TV ni kalau bawa PS5 ngam. Ni siapa iron kat atas ni ada? Ya. Ada bentuk. Itu yang dia tak bagi iron tu. Ni dryer ada lah. Okay, plug dia ni macam ini, tapi plug ni okey je lah. Macam Malaysia lah. Macam Malaysia. Ni standard Malaysia. So tak payah bawa plug extension ke apa. Ni kita punya So pemandangan. ini view tu. Wow, amazing. Tak apalah, sini je lah. Tak payah keluar. Kita nampak bandar Batam lah. Nak tengok betapa besarnya katil ni, saya baring seorang lah. Saya baring seorang. Boleh berdua lah. Ni sampai hujung sana. Cuba melintang macam gini. Ni macam ni. Yes. Kau? Susah nak bangun, tenggelam terus. Lemas. Inilah dia suasana di Hotel kita hotel. di Batam. Nama dia Nagoya Mansion. Nanti kita nak keluar balik, kita nak explore lagi Nagoya Mall dengan apa? Ada lagi satu tu mall yang kata tak jauh dari sini. Okay, tak apa, okay, kita sambung kejap lagi. Bye bye. Okay, sekarang kita nak keluar malam ni. Sekarang pukul 6.55. So kat sini tak gelap sangat. Tak gelap sangat, pukul 6 dah gelap lah. Kita nak ke GF. Kita pergi kereta kat ground floor. So malam ni plan kita nak pergi ke mall and then cari kedai makan dan tengok lah nanti apa yang kita jumpa. Sebab plan kita berubah-ubah. Okay,
Jom. So sekarang kita kat Batam Mall. Grand Batam Mall. So ni lah, buat sikit. Ada kuda. Ada orang mengidam nak makan sesuatu, iaitu Cikuro. Kita laju sikit tengok kau, ramai Cikuro beratur. Ni yang dikatakan viral. Ni benarnya cara buat dia. Rasa lemak pocong. Oh, dia ni tempat dalam dia. So kita beratur dulu. Orang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Okay, mall kedua kita pergi ke Nagoya Mall. Dia ada part luar dengan dalam. Dalam belah sana yang beraircon, yang kat sini dia pakai kipas je lah. Tu kipas. Kat sini macam-macam makanan ada. Yang tak pernah dengar pun ada. KFC biasalah, kan? Andes Mamak lah, Bali biasa, ayam kosek, macam-macam. Kalau nak bawa jalan, korang kena datang sendiri ke sini. Kita beli apa yang ada kat Malaysia juga, yau. Sekarang ni kita dekat Indomaret. Kita ambil popcorn, rasa nak. Semua orang Malaysia yang masuk dalam ni. Orang Indo tak ada pun. Yang Indo ni berniaga. Ni yang viral Ni berasa baru. Dia 4,500 sini RM1. So kalau 4,500, 3-4 ringgit lah. Uish, dia bukan Dash Lady lah. Frisian flag. Ni yang kayu putih. Oh, apa? 18,000. Dalam RM5 tu. Ya, RM10,000 je. RM10,000, RM2.5. Lebih kurang. Bau. Indomaret, dia punya keadaan ni dia macam 7-Eleven tau. Yang ni buka sampai pukul 12. Barang yang kita nak makan. Ada juga macam sos coklat. Berapa kan? 12 RM2, RM3 lah. Okay, tadi kita pergi Indomart, sekarang kita pergi Alfamart Kita tengok apa pula. Okay, ni kita handphone kita kunci lah kereta. Jom pergi tengok. Dorong tu tolak. Tak ada lah. Oh, ni lebih dia punya vibe macam KK Mart. Apa lah, KK Mart atau 99 Speed Mart. Kena beli ke tak? Tak nak pula. Dan kita ada makanan. Boleh je. Ini adalah kedai terakhir kita pergi untuk malam ni. Sebab kejap lagi kita nak pulang kereta pukul 11. Sekarang jam menunjukkan pukul 10.55. Tapi kalau dekat Malaysia dia sejam awal lah. Dan tak ada apalah, lebih kurang Malaysia je. Okay, kereta dah pulang. So cukup untuk hari ni. Sekarang malam ni dia ambil janji pukul 11, dia datang pukul 11.30. So jom kita sambung untuk esok, hari kedua. So habis untuk hari pertama. Bye bye, selamat malam.